Welcome back rumahku.com. Saya Saiful Sufian dari Renstar Properties. Minggu lepas saya berada di Perdana Lakeview East. Okey, pun saya tunjuk juga Semidi. Okey, yang tu triple story Semidi. Okey. Dan hari ini saya berada di Cyberjaya. Okey, sekarang saya berada di Sejati Lakeside, Cyberjaya. Rumah dekat belakang saya ni adalah double story Semidi corner lot. Panjang sikit nama dia kali ni. Cuba tuan-tuan teka, berapa harga dia? Average dalam kawasan ni mostly lah owner nak jual sekitar 1.8 hingga 2.1. Tapi untuk unit ni, saya boleh cakap antara yang termurah di Sejati Lakeside. Dan dia tak facing rumah orang tau. Dia facing playground. Yang jual 1.8, 2.1 hingga 2.1 tu kebanyakannya adalah facing another unit lah, facing rumah orang. So yang ni tak facing open, di mana tuan-puan ada a lot of space. In case kalau nak saudara mara datang, especially masa sekarang kan, raya open house, okay. Ada orang datang nak park kereta apa semua, nothing to worries lah. Okay. So kita back kepada spek rumah ni. Okay. Lebar dia 47, panjang dia adalah 75. Okay. Land area dia sekitar 3,400 square feet tak silap saya. Okay. Dan build up dia sekitar 2,500 square feet. Okay. Rumah ni dia ada 4 bilik, ensuite bathroom. That means setiap bilik dia ada bathroom dia sendiri. Okay. So, jom. Tuan-tuan mesti nak tahu harga berapa kan? Saya akan bagi tahu sekejap lagi. Sambil kita tour. Let's go. Okay. Macam saya cakap tadi, rumah ni dia facing playground. Kat mana playground? Kat sini tuan-puan. Okay, nampak tak? Ni ada ruangan yang sangat luas untuk guest datang lah. Okay, nampak tak? Rumah sebelah ni dia buat mungkin open house ke apalah dia buat. Okay, so dia tahu dekat kawasan rumah dia ada satu ruangan yang boleh letak kereta. Dia tak facing rumah orang. Okay. Saya excited nak bagi tahu harga sebenarnya. Untuk unit yang macam ni, okay, Semidi corner lot, okay, facing playground, okay, harga rumah ni hanya 1.6 juta je tuan-puan. Memang antara yang termurah dekat dalam kawasan ni. Okay, kita back balik. Rumah ni sebenarnya dia boleh muat sehingga 3 buah kereta lah, tapi bergantung kepada saiz kereta tuan-puan. Kalau besar tak dapatlah 3. Okay. Dan extra land dia saya anggarkan sekitar 20 kaki roughly. Okay, belah tepi. Okay. So since dia adalah freehold individual title, tuan-puan boleh extend lagi kalau nak. Tak ada masalah sebab dia bukan strata. Dia bukan strata. Kalau strata, tuan-puan tak boleh buat binaan kekal. Tapi since dia adalah individual title, tuan-puan boleh buat binaan kekal. Macam nampak tak? Rumah sebelah tu dia Semidi tapi bukan corner pun. Tapi ni of course lah, bila Semidi dia ada dalam 10 feet tak silap saya. So dia extend lagi dia punya ruang tamu. Boleh. Okey, jom kita masuk dalam rumah. Okey, 1.6 juta. Murah. Pada saya consider as murah sebabnya dalam ni orang jual average dalam 1.8 to 2.1. Okey, ni adalah living area dia. Okey. So untuk living area dia just nice. Okay, biasalah rumah yang ada 4 bilik. So just nice. Okay. Ni sini kita akan letakkan macam biasalah decoration untuk TV punya. Okay, kat sini. Lepas tu sini set sofa. Okay. Yang ada sliding door ni biasanya kita akan letak dining, dan belakang tu adalah kitchen area. Okay, wet and dry. Okay. Tapi kalau tuan-puan ada lagi another budget, since dia jual pun 1.6, okay, let's say lah tuan-puan ada lagi another 200 ataupun 300 okay, boleh extend lagi ni. Boleh buat atas bawah lagi. Tak termasuk ID ID di cerita lain. Okay, ni adalah bathroom untuk bilik ni dan digunakan juga sebagai toilet untuk tingkat bawah lah. Okay, so yang best dia untuk bilik bawah ni, okay, dia elders friendly lah, especially untuk golongan yang uzur ataupun kurang upaya. Sebab nampak, so boleh mandi kat sini, duduk kat sini. Design yang ada ramp ni saya nampak mostly dekat Elmina. Okay, tapi dekat Elmina walaupun dikonsiderkan sebagai OKU friendly,
tapi dia tak ada tempat duduk ni. Okay. Tapi Sejati Lakeside ada. So jom kita masuk bilik dia daripada bilik air. Okay, ni bilik bawah. Untuk bilik bawah dia boleh muatkan queen bed lah. Okay, queen bed. Dan satu wardrobe. Jom kita naik tingkat atas. Okay, another thing sebelum saya lupa. Rumah ni dia facing matahari pagi tau. Matahari naik daripada belah sana. Okay. Sebab sekarang pukul 10 pagi. Okay. Saya nampak lah, boleh lah perasan matahari tu kat atas ni. Sebelah sini. So that's mean pada waktu petang rumah tuan puan tak panas. Rumah tuan puan tak panas. Sebab dia facing matahari pagi. Kalau untuk rumah yang facing matahari turun petang, mostly dia akan panas sampai tengah malam. Pukul 1-2 pagi baru dah rasa sejuk. Itu tips lah untuk tuan puan yang sedang mencari rumah. Okay. Carilah rumah yang menghadap matahari pagi, ataupun petang dia tak hadap matahari. Tak kisah whatever direction, tapi tak menghadap matahari petang. Okay, kalau matahari petang, insyaAllah nanya tuan puan. Okay, kita sampai dekat first floor. First floor ni adalah second living area. Okay. Nak letak TV boleh, nak letak, kalau minimalis dia letak set sofa je kat sini. Okay, set sofa. Lepas tu dia tak letak banyak lah sebab minimalis punya konsep. Okay, kita pergi ke bilik master. Yang ni, bilik master ni boleh muatkan king bed lah. Okay, satu king bed. Okay. Dan still ada space lah sikit untuk workstation, tapi tak banyak. Okay. Dan yang best dia, bila bangun pagi, kita menghadap rumah jiran-jiran yang belah tepi ni. Okay. Nampak tasik tak? Belakang rumah jiran tu ada tasik. Dan depan rumah kita ada playground. Ni bahasa mudah je. Kalau anak-anak main sampai depan tu, tuan puan buka je tingkap ni, jerit balik. Semua balik. Just kidding. Okay. So sini. Dan ini adalah wardrobe area kat sini. Okay. Ni pun luas juga ni. Wardrobe area dia. Mostly orang akan buat L lah. L macam ni. Ataupun ada lah. Dicuri kawasan sini sikit. Lepas daripada Swiss tu. Okay. Dan ini adalah bathroom dia. Okay. Okay. So, jom kita ke bilik seterusnya. Okay. Dia saiz bilik ni, okay, saya reverse sikit. Saiz bilik ni sama besar je dua-dua ni. Tak ada beza pun. Okay. So, dua-dua bilik ni boleh muatkan queen bed. Okay. Tapi kalau nak betul-betul rasa macam selesa sangat, single lah. Okay. Dan ini adalah bathroom dia. So simple aja. Okay. Dia simple just nice. Pun sama view dia belah sini lah. Dia menghadap yang ada tasik tu. Sebelah sana tak dapat lah view tasik bang. Okay, jom kita jumpa kat bawah. So kita dah tour dah sebuah rumah corner lot Semidi Sejati Lakeside. Okay. Facing playground ni. Okay. So dengan harga 1.6 juta saja, tuan puan boleh dapatkan sebuah rumah corner lot di Sejati Lakeside, Cyberjaya. Okay. Yang facing playground. Okay, so sekiranya tuan puan berminat dengan rumah ni, boleh kontak saya dekat bawah. Dan boleh juga tuan puan cari dekat cari rumah selangor.my. Saya Saiful Sufian dari Renstar Properties. Have a good day. Assalamualaikum.